Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Kecil Ceria Garis. Okay, so hari ni aku nak buat video berkenaan dengan Honda RSX V2. Sorry, Honda RSX. Asalnya V1 kot, model V1. Dia ada V2, ada V3 juga. So hari ni apa aku nak buat dengan motor ni? Korang tengok motor ni aku dah toggle kan. And then aku dah cabut dia punya tayar. Dia punya fork aku dah cabut. So apa aku nak buat dengan korang? Korang kena tengok lah aku punya video ni. Okay, yang mana belum follow aku punya YouTube channel, minta tolong korang like, share and subscribe aku punya YouTube channel ni. Tanda korang support lah. Okay, so motor ni aku nak service dia punya dia punya fork. Owner minta service dia punya fork kan, sebab fork dia dah tak berapa nak sedap. So apa yang aku buat, aku dah cabut dia punya tayar dan dia punya fork. Dan kejap lagi nanti aku akan buang minyak yang lama tu. So nanti kita akan masukkan minyak yang baru lah. So kalau macam aku akan pakai minyak fork yang ni lah. iPhone ni. iPhone. Aku ambil yang grade 20 punya. So sedap lah untuk performance motor ni lepas ni. Lagi-lagi owner yang berat, badan dia agak berat sikit. So kalau kita masuk yang ni lagi dia sedap lah, dia punya compression dia. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom kita tuang minyak fork yang lama ni, tengok macam mana. So motor ni sebenarnya minyak fork kena servis setiap mileage motor 20 ataupun 30 km lah. So korang tengok kat situ, yang fork belah kanan dia minyak dia agak hitam. Minyak dia agak kotor. Yang belah kiri dia minyak dia tak berapa nak kotor lah. So kat sini bau dia pun busuk. So nanti kita cuci. Lepas tu nanti kita akan pasang balik. So kalau kata motor ni untuk servis dia punya fork ni, aku cucilah nanti pakai sabun apa benda semua. Cuci dia punya spring apa benda semua. Dan aku akan masukkan minyak fork yang baru lah. Aku akan masukkan minyak fork yang baru. So video untuk cuci tu aku rasa aku tak payah masukkan dalam video ni kot, sebab nanti video ni terlalu panjang. So apa yang aku boleh share pada korang yang mana tengok YouTube ni, kalau korang nak jaga korang punya fork mileage 20 ataupun 30, better korang servis lah fork. Supaya untuk elakkan korang punya fork leaking, dia punya osil, lepas tu dia punya krum cala. So nanti lagi makan modal. So kalau kata mileage dah 20 ataupun 30 tu, better korang servis fork ni lah. Sambil mengelakkan kerosakan pada korang punya fork. Dan dalam jangka masa yang sama, korang boleh dapat kesedapan untuk performance fork bahagian depan ni. Okay, itu aja video daripada aku untuk kali ni kan. Terima kasih yang mana dah support aku punya YouTube channel ni, and aku appreciate korang. So aku doakan korang semoga sihat selalu, dimurahkan rezeki dan dilindungi oleh Allah. Okay, itu je video aku untuk kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.